Itulah perancangan awal untuk kita bersara dan untuk bersara nanti. Kita kena menyediakan satu platform lah, yang mana kita akan berehat, kita akan bergerak seterusnya, dan juga yang kedua dia membantu sahabat-sahabat kita yang mana seusia dengan saya, yang mana peringkat 5 siri ni banyak yang bermasalah, berpenyakit, dan juga banyak yang tak sihat. Jadi tanggungjawab, salah satu tanggungjawab kita untuk buat BE ni, kita nampak pakaian BE yang Aurora ni adalah boleh membantu. Selain daripada ubat-ubat yang dibagi tu, kita boleh membantu, dan juga kita ada pemakanan kesihatan, makanan kesihatan yang berfungsi untuk membantu rakan-rakan kita ni untuk sihat, boleh beribadat dan sebagainya lah. Yang itu adalah tujuan utama saya berada di BE sekarang ini, sehingga sekarang lah untuk kita macam mana boleh kita dah memanjangkan kita punya jariah tu untuk masa kita dah berusia ni, untuk membantu ya orang-orang yang tak sihat jadi sihat, dan juga boleh untuk ibadat kepada yang Islam itu. Dalam leadership meeting kita kali ni kan, apa yang menyentuh perasaan menyebabkan Encik rasa berminat untuk buat? Pertamanya kita memupuk leadership lah. Sebenarnya dekat sini kita daripada bawah, kita berperingkat kita perlu ada leadership. Sebab itu kita ada rangkaian. Di bawah rangkaian ni kita kena ada memahami semua ilmu untuk kita turunkan kepada anak-anak bawah kita. Kalau di peringkat kita sendiri tak cukup ilmu, sebenarnya kita rasa was-was dan kita tak sepenuhnya kosongkan minda kita untuk terjun dalam BE ni. Jadi yang pentingnya kita dekat sini adalah untuk menimba sebanyak ilmu, dan untuk kita curahkan kepada downline kita yang ada orang-orang yang baru yang kita taja untuk sama-sama buat BE. Jadi ilmu tu penting. Jadi macam mana untuk kita kembangkan lagi kita punya rangkaian BE tu. Dengan matlamat yang akan datang, apakah Encik target ataupun yang akan datang? Untuk pertamanya peringkat belajar lah. Memang kami memang sim belajar dan juga sim membina rangkaian, dan semua orang akan mencapai impian yang sama, iaitu the top is ada CCA lah. Itu bila sampai tu InsyaAllah kita bergantung kepada kecepatan kita lah. Kalau kita berlari cepatlah macam Cik Sufian boleh berlari, InsyaAllah akan sampai dulu. Tapi kami ada peringkat sebab kami masih bertugas lagi, bekerja lagi, kekangan sikit lah. Tapi saya akan membantu sepenuhnya isteri saya untuk mencapai impian kita bersama-sama. Jadi kami ada impian di BE untuk saya dan keluarga saya. Jadi saya dan anak-anak juga kita akan sama-sama untuk berjaya dalam BE ini. Sebab kita nampak peluang di BE ini lain daripada yang lain. Dan sebelum ni kita buat macam-macam, tapi mungkin tak tepat, peluang yang tak tepat, platform yang tak tepat. Tapi di BE ini insyaAllah ini adalah platform yang terbaik untuk kita terus ke hadapan, insyaAllah. Amin.